Ah, simpan dulu. Ambil. Tak tahu. Tadi kita pasal. Tak, tak. Nampak? Boleh. Ada bunyi tak? Ada dengar bunyi? Okey, simpan tak mau. Tak mau. Kita simpan macam ni. Oh, kita akan sini. Okey. Adik. Makanan tu mana? Ha? Ada. Dua saja. Kunci tu ada kunci. Okey, jalan. Dekat. Malam sama kalau minggu malam. Ah, okey. Besok. Kalau tidak tahu saya nombor siapa saya kasih. Oh, okey. Siapa sambut pada ini? Tu ada. Ah, ini cepat. Mana ni gojak. Selfie. Mana? Apa beza sentah dengan lipat? Bang, betul-betul kan sikit bang. Betul-betul sikit. Action je, action je. Abang betul kan? Betul-betul kan sikit. Dia punya action je. Oh, action. Okey, pandang ni. Pandang adik. Okey, betulkan songkok dia. Samping dia apa semua. Alright. Saksi telefon. Saksi kau ni. Oh, ini rumah dia. Udah yang lain sekolah lah.
iman bagi dia. Saya kita ucapkan doa. Terus. Kita balik dah. Boleh mula lah, insyaAllah. Pengantin lelaki Tuan Wan Muhammad Zahrul Hisham serta isteri dan seluruh sisi keluarga yang saya muliakan, ibu bapa dan juga ahli keluarga kepada pengantin perempuan yang Al-Fadhil Besar, cikgu dan seluruh yang hadir pada Zamri. Dan insyaAllah kita akan mulakan majlis kita, dan saya mohonlah semua dapat memberi tumpuan supaya majlis kita berjalan dengan lancar insyaAllah. Dan saya akan mulakan khutbah secara ringkas, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaatlah kepada pengantin lelaki dan juga pengantin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahallallahu nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perkahwinan dan Allah melarang kita melaksanakan. Pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan, ada sepotong ayat Al-Quran untuk kita tatapi bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini penuh dengan perbezaan, jantina yang penuh dengan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Maka di kalangan kita yang penuh dengan perbezaan ini, yang terbaik hanya yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasa kita ingatkan diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan insya-Allah sesiapa yang menyukainya, siapa yang membencinya, maka ia bukan daripada golongan aku. Dan siapa yang menyukainya, kepada pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan, ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perkahwinan seperti mana yang disabdakan tadi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkahwinan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentulah sunnah ini merupakan ibadah. Jadi perkahwinan ini adalah ibadah. Jadi saya sarankan kepada anda berdua, mulakan sebaik mungkin dan berdoalah kepada Allah agar Allah mempermudahkan untuk menunaikan tanggungjawab tersebut insya-Allah. Dan yang seterusnya, perkahwinan ini adalah laluan besar untuk melebarkan silaturahim. Maksud Ustaz, nanti perkenalkanlah kepada kita lagi. Mudah-mudahan insya-Allah terjalinlah silaturahim, hasil hikmah daripada perkahwinan ini. Dan yang seterusnya, perkahwinan ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang wajar. Jadi oleh kerana itu, binalah kehidupan ini dengan sebaik mungkin, tunaikan tanggungjawab dan tambahlah ilmu supaya kehidupan berumah tangga ini dapat dilakukan dengan sebaik mungkin insya-Allah. Benda yang baik, maka tingkatkanlah kehidupan anda berdua dengan kebaikan. Apa jua kebaikan yang boleh lakukan, walau sekecil mana, sebesar mana, mudah-mudahan insya-Allah dilakukan secara bersama dan akan menghasilkan keberkatan dalam kehidupan. Tingkatkanlah ilmu berkaitan dengan fardu ain, tingkatkan lagi. Kemudian tingkatkan lagi ilmu berkaitan dengan perkahwinan rumah tangga. Dengan ilmu tersebut dapat menjalani kehidupan yang terbaik insya-Allah. Dan itu sahaja apa yang saya ingin sampaikan. Sebab berbahagia ungkapan syahadat, kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama insya-Allah. Saksi, wali, pengantin saya dan semua insya-Allah. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey, pengantin lelaki cuba sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuba sebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Cuba sebut sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum. Jangan elok obat. Jangan sabar. Oh. Okey, ucapan macam tadi ingat bila disebut nama jawab ya. Ya. Okey, lepas tu nanti dia sebut ijab. Bila kamu jawab aku terima nikah, lepas tu sebut nama dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Nak bin sekali. Binti. Sekali binti. Binti. Ya nah. Jawab tenang, relax lah. Ya. Tapi kuat sikit lah bagi semua. Halo. Okey. Boleh? Jadi sebelum tu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ahsan. Bismillah selawat. Bismillah selawat. Bismillah. Kuat sikit. Kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Saksi pastikan nama disebut dengan jelas nah. Okay, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit. Wah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebut nama Wan Adam. Wan Adam bin Wan Zahrul Syam. Wan Muhammad Rizal Lain Mulai. Bismillah. Ulang sekali lagi. Wan Adam bin Wan Zahrul Syam. Muhammad Zaharul Syam. Oh, kena buh Muhammad. Wan Adam bin Wan Muhammad Zahrul Syam. Ya. Sekali lagi. Ready. Bismillah. Wan Adam bin Wan Muhammad Zahrul Syam. Ya. Terus. Aku nikahkan dikau dengan kakakku Cik Siti Nudayu binti Muhammad Zamri dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,000 tunai. Saya terima nikah Cik Siti Nurul Hidayu binti Muhammad Zamri dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Saksi macam mana? Okey nah? Okey, Ustaz? Okay. Alhamdulillah. Sabar. Sebut Binti. Dekat mana? Tadi ada Nama akad ni. kan? Oh, bin. Ah. Kita buat sekali lagi. Binti Muhammad. Binti. Wan Adam bin Wan Muhammad Zahrul Syam. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan kakakku Cik Siti Nur Hidayu binti Muhammad Zamri dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,000 tunai. Saya terima nikahnya Cik Siti Nurul Hidayu dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Bin Muhammad Zamri. Okey, sekali lagi kamu tengok nama ni lah. Okay, bismillah. Dia ada binti tu. Ya. Okey, sekali lagi. Bismillah. Tu tak mau 2 kali. Wali kuat sikit wali. Bismillah. Buat sikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Adam bin Wan Muhammad Zahrul Syam. Ya. Aku nikahkan dikau dengan kakakku Cik Siti Nur Hidayu binti Muhammad Zamri dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,000 tunai. Saya terima nikah Cik Siti Nurul Hidayu binti Muhammad Zamri dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Okey. Okey nah. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Dengan ini saya ingin memaklumkanlah pasangan Wan Muhammad Adam bin Wan Muhammad Hisham dengan pasangannya Cik Siti Nurul Hidayah binti Muhammad Zabri di dalam surah Ar-Rahim inilah sekali sama-sama dengan saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakum wa baraka alaikum
ورأيتهما في خير. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, Cik Siti Nurul Hidayah binti Muhammad Zamri, selama 4 dia tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut. Padahal dia taatkan saya atau lazim penyakit tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya, kemudian memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak khulu, tebus talak. Kepada pengantin Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami yang telah membesarkan kami, ya Rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami yang telah membesarkan kami, ya Rabbal alamin. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar, ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon pada saat dan ketika ini, ya Allah, untuk kurniakanlah kepada pasangan yang kami raikan pada pagi hari ini kebaikan dunia dan akhirat. Bimbinglah mereka dengan taufik dan hidayah, ya Rabbal alamin. Ya Allah, rezekikanlah mereka dengan rezeki yang halal, jauhilah mereka dari rezeki yang syubhat dan haram. Ya Allah, rezekikanlah mereka dengan zuriat yang saleh dan salihah, ya Rabbal alamin. Satukanlah hati mereka berdua seperti Engkau satukan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya dalam kerukunan kedamaian kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Wa ala alihi dan tawwabur rahim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa barakatuh. Jadi sebelum kita tutup hadis, Oh, Sign. dekat. Di mana ni? Aduh, ya. okey, isteri bawa pergi ke isteri boleh bawa. Boleh. Wadi dia. Wadi. Bunga tu letak boleh? Pada kamera sikit sebelah sini. Ada elok. Ada tu. Boleh beli sekali. Video. Ingat tak? Ya. Video dah ada. Okey, pada sini. Pada sini. Kawan-kawan ni. Sudah ada tree. Habis dah start tak? Habis kita punya awal. Okey. Okey dah selesai dah nak. Lagi nak sawak cincin pun. Okey. Alright. Amin. Okey dah. Dah. Kita balik. Okey. Puasa apa ni? InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Jangan nampak lens. Lama sikit. One, two, three. Sekejap, flash tak buka. Oh, pakcik. Yup, okay, ready? 1, 2, 3. Sekali 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Last 1, 2, 3. Tunjuk pengantin 1, 2, 3. Sekali lagi. Okey dah. Okey. Okey. 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Saya punya. Okay, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey. Kalau kita bukan masalahnya lagi bagus. Peluk tangan. Diorang British. Dia kalau British. Last 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, freestyle sikit boleh ya. Freestyle. 1, 2, 3. Sekali lagi. Pengantin paling syada. 1, 2. Sekali lagi. Okey. Senyum. Okay, pada sini senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Freestyle. Okay, pengantin pada syada. Tunjuk pengantin. Tu je lah mudah je. 1, 2. Okay. Kita nak tolong ambil yang ni. Ambil satu lagi. Okay. Dia okay? Okey, nice. Kita nak ambil. Okay, ready? 1, 2. Lagi dah ramai sambung lah. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Kejap. 1, 2. Okay, kita peluk sikit semua. Ayah peluk mak sikit. Family hug. Family hug. Ya. Sama. Ayah kan lama sikit ni. Okay dah. Okay. Alright. Okey. 1, 2, 3. Sekali lagi lah. 1, 2. Last 1, 2, 3. Kita akan menambah ke depan antara. Okay. Okey, masuk tak? Alright. Dah. 2, 3. Sekejap. Okey dah, ni belum. Peluk apa sikit? Peluk maknya apa sikit? 1, 2. Sekali lagi. Tak ada yang buat dia lain dah. Buat lain. Okey. Jadi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Ya, freestyle 1 lah. 1, 2. Freestyle. Freestyle sikit. Okey. Okey dah. Alright. Sekali 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Freestyle. Dah freestyle semua. Okay, freestyle sekali. Freestyle sekali lagi. 1, 2, 3. Yang bawah tetap freestyle. Sekali lagi. Okey. Alright. Okay, pada sini senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Pada sini ya. 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Allah. Sekali lagi 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Freestyle. Bin Aminah binti Aminah. Okay. Senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Okay, belum dulu. Freestyle 1, 2, freestyle. Sekali lagi. Dia buat dia tak kena. Kena sikit. Okay, 1, 2. Sekali lagi. Okay. Ready? 1, 2, 3. Senyum sikit. 1, 2, 3. Panas sini 1, 2, 3. Wah, baru tidak sikit boleh? Baru tidak sikit. Ya. Sekali lagi. Last 1, 2, 3. Panas saja. Panas je. Panas. Jap. Ya. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Jap. Okay, ready? 3. Kejap. Okay, 3, 2, 1. Action. Okay, masak habis. Okay, chop. Senyum. 1, 2, 3, senyum. Okay, senyum. Okay, jap. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, jap, maintain. Alright, 1, 2, 3. Okay, senyum. Okay. 1, 2, 3. Okay, masuk. Okay, 1, 2, 3. Okay. Cantik. 1, 2, 3. Okay, go. Masuk. Okay, pandang. Pandang ayu. Senyum.
Okay, right. Sekejap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Tengok dia tau. Mana dia? Senyum keras sikit. Senyum-senyum ke? Ha 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 ha. Ui. Okay, ready? 1, 2, 3. Satu. Okay. Okay. Okey, ni pasang dia. Terus pasang. Pasang je. Pasang dia. Pasang dia. Okay, pasang je. Macam mana lubang? Cara yang paling pendek. Tak tadi. Dia ada jutai tak? Dia macam terkejut sikit. Itu dah tadi pasal tengok orang yang. Tak nak masuk boleh. Masuk sekejap. That's 1, 2, 3. Ya. Ya, kejap. Okey. Pada sini macam ni. Okey. Kamu nampak sikit lagi. Nampak ke muka dia? Gitu. Ya. Sekali lagi. Dapat lagi. Okey. Okay, ready? Okay, ready? 3, 2, 1. Okay, go. Slowly. Lama sikit. Salam. Okay, pegang. Betul. Nice one. Okay, maintain. Alright, 1, 2, 3. Betul. Okay, cantik. Kau jangan tu. Dah masuk mati. Ya betul. Tutup mata. 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Kejap, stay dulu. Yep. Okay, video. Kita shoot di belakang satu. Okay, ready? Take move. Betul. Ya betul. Okay, so dia ada untuk shoot. Ready, 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Pandai shadow senyum. Baby, pandai ni baby. Lagi baby, 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Okay. Okay, ready. Alright, 1, 2, 3. Pandang kamera. Slowly. Okay, nice one. Okay, cantik. Alright.